Bila seseorang suspek itu, sebelum dia dibawa oleh pihak polis untuk siasatan, untuk reman, untuk pertuduhan dan sebagainya, sometimes sebelum tunggu polis sampai ni, mangsa punya family, macam in that case the mother lah kan, confronted the suspect, kadang lepaskan marah dia ke, lempang ke apa ke, and unfortunately it was recorded. And it was made viral. Siapa yang buat viral, wallah alam, we don't know who lah kan. Ini ada sedikit persamaan dengan kes di Johor. You ingat tak kes yang tentang ibu bapa yang anaknya dicederakan oleh pengasuh atau pembantu rumah. The mistake was yang saya nampak adalah, kenapa you pergi ambil video you balas dendam dekat mic tu and you made it viral? Kenapa tak you ambil bukti-bukti kecederaan anak ni, you make it viral? Tapi masalahnya benda tu dah berlaku kan. Itu silap you lah, saja nak beritahu. So, the answer to that question is, kalau betul atuk ni buat salah, that is separate case. Dia memang akan kena siasat, and then ada pertuduhan untuk rogol. Different case different case. Itu satu case lain. Tapi at the same time, kalaulah pihak polis membuat siasatan dan pihak pendakwa raya ingin membuat pertuduhan, dan untuk jenayah, liability jenayah, I'm not talking about civil yet, jenayah dulu. Boleh jadi mak tu disiasat dan mungkin dipertuduhkan untuk whatever pertuduhan yang bersesuaian lah, mengakibatkan kecederaan ke apa ke. But usually lah DPP akan fokus pada kes yang lebih berat. Tapi to answer your question, yang ayah ni tadi, kalau dia nak lantik peguam nak saman civil, boleh. Tentang dia dimalukan, dia kena lempang dengan anak dia ke apa ke, civil, separate case. Tapi jangan lupa, the actual case yang kes rogol tu still jalan. So you can have a few cases. Sama macam some case yang melibatkan scammer, saya tak nak sebut nama lah. So mangsa-mangsa scam ni, dia proceed case di mahkamah, case civil. At the same time, dia tak puas hati, dia pergi confront, pergi jumpa berdepan. So dua-dua in the heat of rage, marah kan. In the fit of rage, tengah marah ni, dua-dua ada mencetuskan macam pergaduhan. So tak pasal-pasal polis terpaksa buat kerja, tangkap mereka ni, buat kena reman, kena siasat. I'm not sure kena tuduh atau tak. It cause you unnecessary headache, okay? Tapi it doesn't absolve you punya liability tentang kes scam tu, the so-called scam case tu kan. Kita tak tahulah lagi apa keputusan mahkamah. Tapi maksudnya, apa yang saya nak sampaikan adalah, the actual case tu, kes rogol tu masih boleh jalan. You can bangkitkan isu you dicederakan oleh ibu mangsa ni untuk separate case, tapi dia tak ada kena-mena dengan first case tu, rogol. Because rogol ni elemen dia lain, defense dia lain. Tapi kalau dah mangsa tu bawah umur, so whole different story lah. To answer your question, untuk gunakan that case to build up another case, boleh lah. Tapi the actual case ni yang rogol ni, it's not a defense. Cuma yang buat laporan ni, mangsa atau pengadu ni, menempah another headache lah. You pula yang boleh kena siasat, and then knowing that people on social media agak vocal kan, you pula kena kecam. Macam kes di Johor, I sendiri tengok pun, I understand a bit because I'm also a parent. Tapi saya tertanya, so not as a lawyer lah, as a social media user kan. Okay, you claim anak you kena cedera kan. Kenapa you tak viralkan benda tu? You viralkan you punya belah dendam tu. Itulah. So, again, menambah sakit kepala, boleh menambah kes mahkamah. Ini yang orang awam kena tahu. Contoh, you ada satu masalah dengan one person, tak semestinya satu report. Contoh macam kes rogol tadi kan. Let's say lah, ada mak ataupun polis ataupun siapalah yang dapat tahu orang ni kena rogol, buat report polis. FIR, First Information Report. So, based on that report, ada siasatan. Tapi, bila yang atuk tu kena lempang ke apa ke, walaupun dia ditahan ke reman ke, kalau dia ambil lawyer dia pun boleh minta kebenaran mahkamah, bawa dia pergi balai untuk dia buat report. So, just tambah another report, tambah another investigation papers, tambah kes tu, saya kata tambah kes, tambah headache. Dia sebenarnya, liability ni, dia civil dengan criminal ni, dia boleh jalan serentak, no issue. Saya ambil contoh paling mudah. You buka penal code, ada peruntukan tentang apa? Fitnah. Tapi reality, you pergi balai, you buat, saya sendirilah pergi balai, buat report polis, dia akan cakap, okay, then lantik lawyer untuk buat proceed kes civil lah kan. Tapi sebenarnya peruntukan undang-undang untuk kes jenayah tu ada. Cuma bergantunglah pihak penyiasat nak proceed atau tak, number one. Number two, pihak pendakwa raya nak proceed atau tak. So it depends on the case per case basis lah. Kita tak boleh pukul rata kata semua kes ni sama. No. Each and every case are unique to its own facts, own evidence. Setiap kes tu ada fakta dia lain. Dia punya evidence dia lain. Kita tak boleh nak samakan semua kes. Contoh kes yang pengasuh cederakan anak yang diasuh. Fakta dia confirm different. Even though section yang disiasat tu sama, pertuduhan section tu sama, tapi evidence dia lain. Facts of the case dia lain. Effect kepada mangsa dia lain. Oh, please lodge a police report. Walaupun you tahu kadang-kadang it's a hassle, you nak kena jumpa pegawai penyiasat. First and foremost, report polis dan medical. Medical ni you ada a few pun tak apa. I understand sometimes the frustration. As a Malaysian, sometimes you pergi hospital kerajaan, not only you waiting list you panjang apa semua. Some people dia jadi discourage, kata, malas lah nak buat report. Malas lah nak pergi. Tolong, you terpaksa. Kalau anak you kena abuse dengan you punya maid ke pengasuh ke apa ke, tolong lodge a police report. You terpaksa lodge a police report. And you boleh minta jasa baik IO tu untuk give you some time, pergi hospital
hospital dulu ke apa ke, bawa anak ni, get a medical report. Dan if you have, kalau you ada extra budget, get second opinion. Okay, get second opinion. Let's say lah, based on siasatan, kata, oh actually ni bukan, cederaan ni bukan diakibatkan oleh tindakan pengasuh tu. You nak file case civil boleh juga, because I pernah ada case, klien saya, ni case betul tau. I don't want to mention name atau mana. This child, anak yang dijaga, terjatuh dekat taman permainan. The parents mengaku anak ni jatuh kat taman permainan. So of course ada kesan some bruises apa semua kan. Tapi pengasuh ni jaga anak tu elok. Ada CCTV apa semua elok. Dia jaga anak tu elok. Dan anak tu pun sayang je dengan pengasuh dia. Tapi parent ni tak nak bayar upah pengasuh ni. Dia pergi lodge report, dia kata anak saya cedera because pengasuh ni. Tak pasal-pasal klien saya ni, wanita masih menyusu anak, kena tangkap. So, kita pergi balai, bagi kerjasama dengan IO. IO was very helpful. Kita tunjuk semua bukti. Ni semua bukti. Mana bukti klien saya mengakibatkan kecederaan ni? There was admission. Ada pula pengakuan sebenarnya cederaan ni disebabkan oleh anak tu jatuh dekat taman mainan. So, that is why, bila kita tengok kes je, kita tak boleh pukul rata semua sama. Some case, genuine case. Memang, oh ni pengasuh ni memang problem. Some cases, it's a setup. Sebab tu saya katakan, I was not there. You were not there. Yang ada kat situ siapa? You know, hakim ke, polis ke, DPP ke, lawyer ke, kita tak ada kat situ. So, kita kena rely on evidence lah. Kenapa saya berani cakap klien saya tak salah? Because ada pengakuan daripada parent tu sendiri, anak tu cedera sebab kecuaian parent tu. So, I told the IO, daripada you tahan saya punya klien reman kat sini, you tahu kes tu pun tak boleh lekat. You reman lah parents tu. Parents tu yang cuai mengakibatkan anak dia cedera. Yang kecuaian kan, you mengakibatkan kecuaian you, based on kecuaian you, anak you cedera. So, just because you tak nak bayar fees kepada pengasuh ni, you nak pedajal dia. So, itu kes lain lah. But in another case yang betul-betul genuine, anak you kena cedera. In fact, saya sendiri dululah, growing up, both of my parents were working. So, saya ada banyak pengalaman tentang orang gaji pengasuh ni macam-macam. Ada yang teruk, ada yang okay. So, I have seen a lot of cases juga. Pengasuh ikat lah, abuse lah, bagi ubat, suruh ubat batuk, berlebihan, macam-macam. Cases tu memang betul. So, that is why kalau boleh, pasanglah CCTV. Record that CCTV. Kalau memang ada case, bawa CCTV recording tu, go and lodge a police report. Get as many evidence as possible, sebab macam saya katakan, bila mahkamah ni soal buat evidence. Kalau kita ada contoh bayangkan you ada case, you ada report polis, you ada medical report. Not only one, two pula lah. Medical report di hospital kerajaan, ada pula medical report second opinion daripada private mana-mana, ada pula surat daripada peguam ke, ini ada bukti. Bila banyak bukti, mudah untuk prove your case lah in court. But again, different lah. Yang kriminal lah, you bagi kerjasama dengan pihak polis, dengan pihak DPP. Kalau you ada lawyer, walaupun you mangsa, you ada hak untuk dapatkan peguam, duduk sebagai peguam pemati. Ni ramai orang tak tahu. Ramai orang ingat, kalau I nak saman, kalau kes jenayah, saya kena ambil lawyer. Tak. Bila sesuatu jenayah kena dekat you atau family you buat report polis. Polis akan bekerjasama dengan pihak AGC, Jabatan Peguam Negara, iaitu DPP, Timbalan Perdana Raya. Timbalan Perdana Raya akan bawa you punya kes di mahkamah. Tapi you ada hak untuk panggil peguam you, duduk sebagai peguam pemati. Contoh, saya ada kes, klien saya mangsa kekanasan rumah tangga. By right, dia tak payah ada lawyer pun. Tapi dia nak juga ada peguam. So, kami dilantik duduk situ. Kami team up dengan DPP, dengan Timbalan Perdana Raya. Kami bantu DPP. Okay, these are the question yang kami nak cadangkan. Puan boleh tanya. And then sometimes saya minta kebenaran hakim. Saya nak tanya soalan. Kita bantu DPP. Kita bantu dia buat hujahan apa semua. And alhamdulillah, kes tu lekat. So, terbaliklah. Itu jenayah. Civil, different story. Civil, different story. Civil tak ada kena-mena reman ke apa benda ke tak. You terus sama civil.